遗忘遗忘都遗忘，去年的烦恼和姑娘。莫慌莫慌都莫慌，今年的姑娘更漂亮。Kat mana nak cari? Dekat pusat pakaian hari-hari semuanya ada. Inilah dia One Stop Shopping Centre untuk barangan sekolah. Walaupun cuti sekolah belum memula, tapi Mama Yani dah bawa Abang Faiz pergi cari baju sekolah untuk tahun depan. Di pusat pakaian hari-hari, staf-staf dia pun sangat membantu. Beritahu je nak saiz apa dia akan carikan. Dari baju sekolah kebangsaan sampailah baju sekolah agama. Semua lengkap korang boleh dapat kat sini. Senang kan? Dalam satu bumbung korang boleh beli semua keperluan barangan sekolah anak-anak. Harga pula memang sangat berpatutan. Tambahan dengan ekonomi sekarang, korang kena pandai bijak memilih. Malah kualitinya pun sangat tahan lasak dan berkualiti. Tengok macam kasut ni sangat ringan dan sesuai untuk anak-anak. Desainnya pun sangat cantik. Yang penting kualiti, desain cantik, harga pun berpatutan. Bukan tu je, adik FH pun dapat juga barang dia kat sini. Ada mainan dan macam-macam lagi. Paling menarik beg kat sini banyak sangat pilihan untuk anak-anak korang pilih. Macam Abang Faiz mestilah nak yang katun-katun. Mama kan dah cakap kat sini One Stop Shopping Centre untuk barangan sekolah. Tengoklah botol air ada, alat tulis ada, macam-macam ada kat sini. Korang yang nak beli online pun boleh juga. Korang boleh layari ihari.com. Kat situ korang boleh dapat 10% diskaun lagi. Apa tunggu lagi? Jom kita shopping barangan sekolah anak-anak di pusat pakaian hari-hari.